Kedai roti canai tu tutup hari ni. Roti canai saya ni murah seria lah. Tapi orang duk main haji. Kita nak sampai rumah dah. Nak buat kuih, nak buat kuih, nak buat akak kosu cepuk behun terpaling sedap di Kelantan. Inilah rumah kita kata. Camp dua pada QD. OD lah nama OD dia. So sampai rumah dah. So kita akan proses nak buat kuih pas ni. Kita nak breakfast dulu. Breakfast kita macam biasa hari ni. Roti bakar, air Milo dengan susu, dengan nugget, dengan fries. Siap package apa semua. Ya, saya ada. Saya pun tanya juga ni, Pak Saluk saya tanya tu nenah apa semua. Suka pun kita kena tanya lah. Mana kucing saya ni? Kucing saya gimana tu ni? Kita beli makanan dia lari kau gimana kau yang ngadu. Tadi kita nak makan ngadu. Mana kita boleh cari dia ni.